Mesin kayu yang jenis bandsaw. Mesin ni khas untuk potong kayu yang jenis curve. Pakai mesin ni, macam-macam bentuk dekat kayu yang korang boleh buat. Potong lekuk macam ni memang mudah. Sebelum ada mesin CNC laser, CNC router, tukang kayu akan potong lekuk guna mesin bandsaw ni dan mesin jigsaw. Bezanya, jigsaw, potongan dia tu tak berapa tegak dan dia lebih kasar. Kalau pakai mesin ni, potongan dia tu tegak dan hasil potongan dia tu lebih clean. Sebab mata dia tu nipis. Mesin ni boleh kata multi-purpose juga. Sebab kalau kena cara, korang boleh guna juga untuk belah kayu dan potong kayu juga. Dia ada bagi dengan macam-macam aksesori kalau korang nak guna untuk belah dan potong kayu. Yang ni mesin bandsaw dari Jet. Mesin ni dia pakai motor 350 watt. Pakai current single phase. Boleh cucuk dekat plug biasa yang dekat rumah tu. Bahagian dalam, dia ada dua wheel, bahagian atas dengan bahagian bawah. Dia punya wheel ni saiz 9 inci. Dia akan pusingkan blade dia ni. Speed untuk blade ni 1420 RPM. Ngam untuk kerja kayu. Blade dia ni tajam macam ni. Bahaya sikit kalau blade ni terdedah. Waktu cover ni terbuka, mesin ni tak akan hidup sebab dia ada safety switch dekat bahagian bawah ni. Selagi tak tutup dia punya cover ni, selagi tu mesin ni tak hidup. Jadi lebih selamat sikit untuk buat kerja servis atau maintenance. Dan blade bahagian sini pun bahaya juga kalau terdedah. Jadi dia ada blade cover yang boleh turun naik macam ni. Jadi blade dia ni boleh expose bahagian yang korang nak potong saja. Bahagian atas ni dia cover, yang ni lebih selamat. Dekat bahagian atas ni, tempat untuk adjust blade tensioner untuk bagi tegang. Pusing je dekat sini. Dan bahagian sini tempat untuk bagi blade ni center dekat tengah-tengah wheel ni. Dia boleh adjust sudut wheel ni bagi sengit sikit. Untuk bagi mata dia ni tengah-tengah. Korang boleh adjust dia punya blade ni sambil tutup cover ni. Boleh nampak dekat bahagian sini. Paling tebal yang mesin ni boleh potong 75mm. Yang ni maksimum tebal. Tapi kalau korang nak potong kayu, kalau lebihkan ke sini, pakat ni je dia boleh potong. Tapi kalau kayu lebihkan ke arah sini, korang boleh potong panjang, unlimited. Mesin ni lengkap, dia bagi dengan macam-macam aksesori. First, dia bagi mini table. Yang ni korang boleh adjust dia punya angle. Boleh condong macam ni. Jadi kalau nak belah pada sudut pun boleh. Dan dia ada bagi meter gauge. Yang ni boleh guna untuk potong. Nak potong sudut tegak boleh, nak potong sudut condong pun boleh. Adjust je dekat sini. Dan yang ni dia ada bagi table fence. Untuk belah kayu, kalau ada fence ni dia lebih tepat. Boleh set berapa tebal yang korang nak potong. Letak je dia punya fence ni, tolak je. Dekat belakang ni dia dah siap-siap ada lampu macam ni. Bila buat kerja waktu malam, boleh pakai lampu ni. Switch yang dipakai ni jenis magnetic. Selagi tak ada arus, yang ni korang tak boleh tekan. Dia tak akan sangkut. Bila ada arus, baru dia boleh hidup. Dan kalau korang potong kayu, boleh terus sedut habuk direct dekat dusting pot bahagian sini. Saiz 50mm. Boleh pakai direct terus ke vacuum. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang cari mesin kayu yang compact, yang boleh buat banyak kerja, boleh potong lurus, boleh belah kayu dan boleh potong curve, korang boleh consider mesin bandsaw macam ni. Ada sebiji mesin ni, korang boleh potong kayu dengan macam-macam kaedah.